بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. 61 daripada Al-Asma'ul Husna yang wajib kita beriman kepadanya. Al-Muhyi maknanya yang menghidupkan. 62 Al-Mumit yang mematikan. Firman Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Surah Al-Baqarah ayat 28. Artinya, mengapa kamu kafir kepada Allah, mengingkarkan Allah, tak percaya pada Allah, padahal kamu dahulunya mati, tidak ada, asal tak ada. Lalu Allah menghidupkan kamu, menjadikan kamu makhluk yang hidup, kemudian kamu dimatikan, kemudian kamu dihidupkan semula, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Berkata Al-Halaimi rahimahullah, makna Al-Muhyi itu ialah sesungguhnya ia menjadikan hidup kepada makhluknya dengan melakukan hidup itu kepadanya. Dan makna Al-Mumi itu ialah menjadikan mati kepada makhluknya dengan melakukan mati itu kepadanya. Dengan makna manusia bermula daripada mati. Tak ada langsung. Benih pun tak ada. Daripada tidak ada, Allah mengadakan. Bagaimana tak ada tu macam mati lah, lebih pada mati lagi, tak ada langsung. Allah mengadakan, menghidupkan, kemudian lepas hidup dimatikan pula tiba-tiba bila tiba ajalnya. Allah menentukan ajal manusia, bukan manusia yang menentukan orang ni mati-mati. Sebab itu kita menegakkan agama Allah, suruh orang yang baik, cegah kemungkaran, jangan takut. Jangan takut dibunuh, jangan takut macam-macam. Kerana manusia tidak boleh mematikan kita. Yang menentukan ajal kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Sulaiman rahimahullah, makna Al-Muhyi itu ialah yang menghidupkan air mani yang mati, lalu keluar dengan mempunyai roh yang menjadikannya hidup. Itu manusia biasa, dengan air mani yang mati, tak hidup, kemudian dijadikan hidup dalam rahim ibu, kemudian diberi roh dan keluar menjadi hidup. Itu manusia biasa. Adapun Adam alaihissalam daripada tak ada langsung.
Tak ada langsung air mani pun tak ada lagi. Dijadikan daripada tanah dan campurannya. Kemudian Allah Ta'ala jadikan Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam AS. Adam dijadikan daripada tak ada langsung. Adapun Hawa dijadikan daripada lelaki. Berbeza dengan kebiasaannya perempuan melahirkan lelaki. Tentang rusuk Nabi Adam AS, Allah melahirkan zuriat melalui mani yang mati kemudian keluar menjadi hidup. Ialah yang menghidupkan jisim-jisim yang mati, jasad-jasad yang mati, dengan mengembalikan roh kepadanya, dimasukkan roh kepadanya ketika dibangkitkan daripada kubur. Lepas tu dimatikan, lepas tu hidup semula. Hidup semula. Dimasukkan roh dalam jasad manusia. Allah Ta'ala Maha berkuasa menghidupkan semula. Sebagaimana Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita dalil-dalil yang banyak. Pokok yang kering, yang mati, rumput yang kering, bila mari kemarau, bukan saja kering, hangus pula jadi abu. Turun hujan, tumbuh balik. Itu dalil Allah Ta'ala Maha berkuasa menghidupkan semula. Seekor bangkai yang mati, ada ulat pula berjuta banyaknya. Kekuasaan Allah. Biji benih pohon-pohon kayu, ada benih yang biji dia halus je, jadi pokok besar berapa meluk, tak tahu lah, besar pokok itu. Ada pokok yang kecil, ada rumput yang rendah dan kecil. Pokok yang bijinya besar tumbuh macam biasa saja. Itu kekuasaan Allah. Dia bangkitkan dari kubur. Ialah juga yang menghidupkan hati-hati dengan cahaya ma'rifah. Allah Ta'ala hidupkan hati-hati manusia yang daripada tak tahu apa, dengan ma'rifah, kenal Allah Ta'ala. Kenal Allah Ta'ala jadi fitrah, sifat semula jadi manusia. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kau tanya mereka, orang-orang kafir itu, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Saya mereka menjawab Allah. Itu fitrah, sifat semula jadi manusia. Termasuk dah mereka yang tak percaya adanya Tuhan. Dia tak percaya Tuhan tak ada, dia kata. Bila dia naik kapal terbang, dia kapal terbang mati. Bila matinya kapal terbang, tak ada yang menyelamatkan dia. Masa tu baru percaya ke Tuhan. Mereka yang pergi ke lautan yang luas, tiba-tiba enjin buk dia mati. Malam yang gelap gulita, mari ribut, gelombang yang besar, tak ada harapan untuk hidup. Masa tu fitrah dia percaya pada Tuhan. Ini sifat manusia. Dikatakan Lenin, pemimpin komunis yang terkenal, komunis tak percaya adanya Tuhan. Ajaran kalimat Tuhan tak ada. Tak ada Tuhan. Lenin yang berjuang komunis menegakkan negara Soviet Union yang terkenal. Ini dah hancur dalam negara tu. Masa dia sakit tenat. Bila doktor-doktor keliling tak boleh nak merawat dia lagi. Masa tu kerana kesakitan dia sebut nama Allah. Pasal apa? Sebut nama Allah kan kita tak percaya ke Tuhan. Tak tahan kata, tak tahan sangat. Ini menunjukkan fitrah manusia ada ma'rifah, percaya pada Tuhan. Dia sebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tiap-tiap kanak-kanak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci bersih kanak-kanak itu. Bersih, budak-budak bersih. Ibu bapa ia menyebabkan anak jadi Yahudi, menyebabkan anak jadi Nasrani, menyebabkan anak jadi Majusi. Ibu bapa yang menjaga kehidupan dia, apa agama yang dia anut. Itu pendidikan ibu bapa dia. Ialah yang menghidupkan bumi selepas kering kontang dengan menurunkan hujan dan menumbuhkan rezeki. Allah Ta'ala tunjukkan bumi yang kering, turun hujan, tumbuh pokok.
kayu jadi rezeki bagi manusia. Tumbuh-tumbuhan jadi rezeki bagi manusia. Dan makna al-mumit itu ialah yang mematikan segala yang hidup dan melemahkan kekuatan orang-orang yang kuat dan sehat dengan berlakunya mati kepadanya. Orang yang sehat, yang berkuasa, yang gagah, duduk dalam kota yang teguh, tak boleh nak tahan mati, boleh terbajar dia. Mati mesti berlaku. Raja yang besar, pemimpin yang besar, masuk Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan pun mati. Tak boleh. Yang hidup selamanya ialah Allah Ta'ala saja. Mati. Kemudian dia sebut dalam ayat, tak dia tafsir sini, summa ilaihi yurja'un, kemudian kepadanya kamu, ilaihi turja'un, kamu dikembalikan. Turja'un dalam bahasa Arab, turja'un mabni lil majhul, dikembalikan dalam keadaan kita tak tahu nasib kita mana, syurga ke neraka ke, dua saja, sama ada syurga atau neraka kita tak tahu. Allah yang menentukan mengikut iman dan amal kita dan perangai kita. Dikembalikan ke tempat yang kita sendiri tak tahu. Dan sebab itu kita mesti minta tolong kepada Allah Ta'ala. Kita diajar supaya sembahyang, baca Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia kata buat sekali puji kepada Allah Subhanahu sekalian alam. Tuhan kata hamba ku puji aku Ar-Rahmanur Rahim, majdanani abdi, hamba aku puji aku Malik Yaumiddin, hamba aku puji aku Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau aku sembah, engkau aku minta tolong, hamba ku memuji aku. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjuklah kami jalan yang betul, jalan engkau beri nikmat pada mereka, bukan jalan yang berkei ke atas mereka dan jalan yang sesat. Hamba aku minta kepada aku beri apa yang dia minta. Bila kita baca Fatihah, Tuhan menjawab Fatihah kita dengan permohonan yang tersebut. Itu disebut dalam hadis kursi. Dengan sebab itu, kalau kita sembahyang, kita mohon pertolongan Allah supaya nasib kita akan datang jadi baik. Yang ketiga, Al-Hayyu. Al-Hayyu yang hidup. Wal Hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahu din. Surah Ghafir ayat 65. Artinya dialah yang kekal, yang hidup kekal. Tiada Tuhan melainkan dia. Maka sembahlah kamu akan dia dengan memurnikan ibadat kepada, ikhlas ibadat padanya kerana dia saja. Berkata Syekh Hasanin Makhlul rahimahullah, iaitu bekas mufti Mesir, Hasanin Makhlul rahimahullah, bekas mufti Mesir, maknanya yang bersifat dengan hidup semata-mata, yang tiada permulaan bagi hidupnya dan tiada kesudahan, ialah yang hidup semata-mata, tak ada tiada bagi Allah. Permulaan yang tidak ada mula baginya, kesudahan yang selamat, yang tidak ada akhir baginya. Allah itu tidak ada langsung, tidak ada pada dia, ada selama-lama daripada awal hingga akhir. Kita tak nak mikir macam mana. Kalau tak mikir itu Tuhan lah tu. Kita tak mampu nak fikir tentang Tuhan. Macam mana nak fikir tentang Tuhan? Nak fikir tentang kita pun tak kau. Fikir tentang kejadian kita sendiri, bagaimana boleh bercakap, boleh melihat, boleh mendengar, boleh berfikir. Kita tak mampu nak fikir kejadian kita. Bagaimana nak fikir tentang Tuhan? Tuhan tak terhingga kehebatannya. Tak terhingga kehebatannya. Sebab itu bila Nabi Musa menajak pada Allah Ta'ala berfirman pada Musa secara langsung, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhan, aku nak tengokmu, tunjuk aku nak tengokmu. Tuhan kata mu tak boleh tengok aku, mu tengok ke bukit Tur Sina, tempat dia menajak. Bila Tuhan menjelma tu mengikut ulama hijab, bukan Tuhan lagi, hijab itu cahaya yang melindung antara kita dengan Tuhan. Bila menjelma, gunung Surasena yang besar tu, besar gunung hancur sama rata dengan tanah, dan Musa pingsan Nabi Musa. Lepas dia sedar, Musa bertaubat kepada Allah Ta'ala, tak meminta dah, bertaubat kepada Allah Ta'ala.
Di mana antara hamba dan Allah ada hijab. Kalau tak ada hijab itu, hamba tidak ada ketahanan untuk berdepan dengan Allah Ta'ala. Ini kehebatan Tuhan tu. Kita kena sedar. Berkata Al-Mandiri rahimahullah, Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullah, iaitulah seorang ulama Melayu, duduk di Mekah. Maknanya yang mempunyai hidup yang tiada mati selama-lamanya, yang hidup tak mati selama-lamanya. Wallahu a'lam.